وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Dan kenankanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Kemudian orang-orang yang zalim penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik menderhaka. Di dalam ayat yang sebelum ini, masuklah kamu ke bandar ini, tafsirannya ialah dalam ayat ini tidak diterangkan di mana letaknya bandar yang tersebut, kerana yang penting ialah pengajaran yang terkandung dalam kisah kaum Yahudi itu dan bala bencana yang telah menimpa mereka disebabkan kekufurannya. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Kehinaan dan kepapaan ini adalah bermaksud, tafsirannya, kaum Yahudi disebabkan derhakanya kepada Allah Azza wa Jalla telah dimurkai Allah dan ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan sehingga ternyata kesannya pada diri mereka sekalipun mereka kaya raya. Jelasnya kemurkaan Allah yang menimpa kaum Yahudi itu menjadikan mereka sentiasa dibenci dan diburu oleh umat manusia di mana sahaja mereka berada disebabkan tamaknya, hasad dengkinya, khianatnya dan pencerobohannya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani, dan orang-orang Sabi'in di antara sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Orang-orang Sabi'in menurut makna asalnya ialah orang-orang yang keluar dari satu agama ke satu agama yang lain. Tafsiran kepada ayat sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah, maksudnya ialah beriman kepada Allah di sini ialah kepercayaan yang disertakan dengan beriman kepada segala nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala, mulai dari Nabi Adam AS hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu
semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.